Hadkan 3 bulan gaji, selebihnya tukar kepada emas. Itu prinsip kewangan bijak untuk melindungi nilai kekayaan dalam jangka masa yang panjang. Harga emas memang ada turun dan naik dalam jangka masa yang pendek, tetapi nilainya jauh lebih stabil dan kukuh berbanding simpanan dalam bentuk duit kertas di bank. Tak kira sama ada dalam ASB, tabung haji atau fixed deposit. Hakikatnya semuanya masih duit kertas. Ramai tidak sedar menyimpan duit sebenarnya berisiko tinggi terhadap kejatuhan nilai. Sejarah menunjukkan nilai ringgit pernah merosot lebih 30% pada tahun 2015 dan pernah jatuh sebanyak 50% dalam tempoh hanya setahun ketika krisis kewangan Asia 1997. Nilai sebenar duit boleh hilang separuh walaupun nombor dalam akaun nampak semakin bertambah. Inilah kelemahan utama sistem kewangan berasaskan duit kertas. Ia tidak disandarkan kepada aset sebenar dan nilainya boleh jatuh bila-bila masa akibat inflasi atau krisis mata wang. Sebaliknya, emas tidak pernah mengalami kejatuhan nilai seteruk itu. Dalam tempoh lebih 30 tahun, harga emas tidak pernah jatuh 30% atau 50% dalam setahun. Emas kekal kukuh dan stabil, malah meningkat nilainya dari tahun ke tahun. Sebab itu, prinsip terbaik ialah hadkan duit tunai dalam akaun bank sekadar cukup untuk 3 bulan gaji sebagai dana kecemasan. Selebihnya tukarlah kepada emas sebagai pelindung nilai jangka panjang. Bila disimpan dalam bentuk emas, kekayaan tidak lagi terdedah kepada risiko kejatuhan mata wang. Emas berdiri atas nilainya sendiri, bebas daripada campur tangan kerajaan dan inflasi. Orang yang faham tentang emas tidak lagi takut menyimpan emas. Sebaliknya, mereka takut jika tidak menyimpan kerana tahu emas bukan sekadar pelaburan tetapi benteng kekayaan yang sebenar. Bagi yang ingin memulakan simpanan emas bersama Papi Gold, boleh klik link di bio saya atau rujuk pin video di profil saya, step daftar akaun Papi Gold. InsyaAllah saya akan bantu guide sebaiknya.